Sahabat yang baik juga satu rezeki ya Allah bagi. Ya Allah, hujan Syawal hari tu kami berkesempatan jumpa 3 orang saja sebenarnya. Dalam satu grup tu kami ada 5 orang. Tapi ada 3 orang je, yang 2 lagi tu macam mana dia di salam perantauan. Okey, hari ni sebenarnya nak celebrate birthday girl. Ini Datin dah sampai dah. Datin Ija nama dia. Okey, ni yang kami order cok udang chef Wan ni. Lepas tu ada apa lagi kami order lah, memang banyak lah, kenyang tu sampai ke malam tak makan apa. Ni dah sambut hari birthday, malu-malu pula si birthday girl ni. Ni apa lagi Kak Zura tunjukkan menu kami ambil. Cok udang, ada ambil laksa Johor. Lepas tu kami ambil ni apa, sambai sotong, nasi boleh lah. Sambai dah sedap juga. Dan juga mi rebus. Satu lagi mi rebus. Sembang daripada pukul 3 sampai pukul 6.30. Tak rasa apa. Tu pun tak cukup lah rasa nak bersembang. Tak tahu lah bersembang apa dah, sekali di kereta nak balik tu pun bersembang lagi. Apa yang disembang tak tahu lah. Kan seronok lah dia, walaupun jumpa sekejap je geng perempuan ni, rasa satu release tension, satu dah rasa best sangat-sangat dah. Okay, meet time dengan kawan-kawan hari ni.